semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak masak nasi goreng kampung dengan sambal belacan padu. Ni memang kategori comfort food lah. Menu yang sekali masak tu puas hati makan. Yang buat sedap tu bukan aja nasi goreng, tapi sambal belacan tu sekali. Rasa pedas, masam, wangi belacan bakar. Makan pula dengan nasi goreng kampung panas-panas, confirm lah licin sepinggan. Teknik dia simple aja. Kita tumbuk paste sambal dulu. Lepas tu goreng dengan nasi sejuk dalam kuali yang besar, api besar. Gorenglah sampai garing-garing sikit tu. Dan akhir sekali, hidanglah dengan telur mata ke, tabur pula ikan bilis rangup. Memang terbaik. Okey, jom kita mula. Mula-mula larutkan asam jawa sebab Cik Noh guna yang paste yang ada biji ni. Rendam dengan lebih kurang setengah cawan air. Lepas tu kacau-kacau lah sampai kita dapat pati air asam jawa yang pekat. Okey, sekarang kita siapkan bahan untuk kisar. Cik Noh potong tomato kecil-kecil. Tomato ni kalau kita nak kurangkan pedas cili, boleh letak. Tapi dia optional je ya. Lepas tu belah 2 limau kasturi. Biji kena buang supaya sambal nanti tak ada rasa pahit. Kulit kita ambil ya. Cili padi dalam 20 ke 30 tangkai. Merah, hijau, campurlah sekali. Cik Noh buang tangkai semua ni. Tapi tinggal dalam 2-3 tu tangkai biarkan aja. Sebab ada orang cakap petua untuk elak sakit perut. Kalau korang ada cabai besar tu, tak perlu lagi guna tomato. Kita bukan apa, kita nak balancekan, tak nak pedas sangat. Masukkan cili padi. Ikut korang nak pedas, lebihkanlah. Belacan bakar ni Cik Noh ambil lebih kurang 2 inci. Tapi separuh je guna untuk sambal belacan. Dan lagi separuh nak guna untuk paste masak nasi goreng kampung nanti. Dan air asam jawa. Jangan banyak sangat, nanti terlebih masam pula. Sekarang kita kisar kasar semua ni. Lepas tu tuang dalam mangkuk. Dan bolehlah tambah gula, garam dan juga serbuk perasa. Korang rasa dan adjust lah ya. Ketepikan dulu. Okey, sekarang kita masuk bahagian nasi goreng kampung. Ni sayur kangkung. Sayur kangkung kena ada lah. Boleh aja nak ganti dengan sawi. Tapi kangkung lagi sinonim lah dengan nasi goreng kampung. Asingkan batang dan juga daun. Sebab apa asing? Batang nanti kita guna awal masuk dalam nasi goreng. Daun kita masuklah last sekali. Cik Noh tambah isi ayam untuk protein. Potonglah pada cube yang kecil-kecil kan. Senang nak masak. Untuk bahan asas paste sambal, potong bawang merah, bawang putih dengan cili padi. Campurlah merah dan hijau. Ikan bilis pula cuci dulu. Lepas tu tapis, toskan air biar kering. Ambil dalam setengah cawan untuk kita tumbuk nanti. Yang baki tu simpan untuk goreng rangup. Lepas tu boleh tumbuk paste sambal. Masukkan dalam lesung batu. Letaklah bawang merah, bawang putih. Ni cili padi, belacan bakar. Ikan bilis pula ambil dalam setengah cawan dan tumbuk sampai jadi paste. Tapi tak perlu halus sangat. Kasar-kasar sikit tak apa. Barulah rasa sambal tu naiklah nanti. Sekarang panaskan minyak. Cik Noh guna wok. Kalau wok ni memang best lah kan buat goreng-goreng. Mula-mula kita goreng dulu ikan bilis sampai rangup yang baki tadilah. Lepas tu angkat dan ketepikan. Minyak jangan buang. Sebab minyak ni dah ada flavor ikan bilis. Tinggalkan minyak yang sama dalam setengah sendok. Tumis paste sambal tadi sampai naik bau. Bau belacan pun naik, memang menusuk hidung lah. Boleh masukkan ayam. Serbuk perasa, tambah garam sikit dan kacau-kacau sampai ayam ni separuh masak.
Sekarang kita pecahkan sebiji telur dalam kuali. Biar sekejap. Lepas tu baru korang kacau-kacau bagi telur tu hancur. Tapi janganlah hancur sangat. Lepas tu masukkan batang kangkung. Dan juga 1 cawan nasi. 1 cawan nasi ni untuk 1 orang makan. Nasi yang paling sedap sebenarnya adalah nasi sejuk yang semalaman. Sebab dia dah kering sikit, senang nak garing bila kita masak nanti. Lepas tu masukkan kicap manis sikit. Okey, bila dah macam ni, barulah masukkan daun kangkung. Gaul rata. Dan biar sekejap supaya nasi tu garing sikit. Jangan kacau laju-laju sangat. Api besar ya waktu ni. Okey, macam ni kira dah masak. Bolehlah angkat dan hidang. Tabur pula dengan ikan bilis serangup. Nak tambah keropok pun boleh. Memang lengkaplah 1 set. Gorenglah pula telur mata atau telur goreng yang telur dalam dia tu kuning tu cair lagi. Letaklah atas nasi goreng. Boleh hias dengan timun sejuk. Tabur pula dengan ikan bilis serangup dan juga sambal belacan tadi. Ni pula Cik Nong goreng kali kedua guna nasi yang masak hari ni, yang masih suam-suam panas, bukan yang sejuk semalaman lah. Hasil dia memang berbeza. Nasi tak jadi garing sangat dan paste sambal tu dia jadi tak berapa nak mesra sebati. Okey, dah siap. Cik Nong recap ya. Tips nak dapat nasi goreng kampung yang sedap, mula-mula tumis paste tumbuk tu sampai betul-betul naik bau. Api kena besar. Kemudian masak menggunakan minyak bekas gorengan ikan bilis. Dan yang ketiga, guna nasi sejuk. Lagi elok sebab nanti bila kita goreng, nasi dia jadi berderai dan boleh dapat rasa garing tu. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.